Okay, kita tengok bagaimana untuk menentukan nilai ungkapan algebra. Kita tengok contoh. Okay, cari contoh. Cari nilai 5A tambah 4B jika A sama dengan 2 dan jangan tulis dulu, B sama dengan 3. Okey. Sebelum ni kan belajar 5A tambah 4B je kan? Boleh tambah tak 5A tambah 4B? Boleh ke tak boleh? Ha? Syafiq? Boleh? Itulah dia. Tak tahu apa yang akan belajar kan? 5A tambah 4B boleh ke tak boleh tambah? Tak? Boleh. Sebab sini A, sini B, tak boleh lah selesai kan? Sampai hak itu je lah. Kan? Okey. Jadi sekarang kita dah tahu nilai A adalah 2. A ini nilainya adalah 2. Dan B ini adalah 3. Jadi kamu kena gantikan A ini dengan 2 dan B ini dengan 3. Bukan ini 52. Yang ini bukan 43. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok satu-satu. 5A maksudnya apa? Tengah-tengah ni ada apa? Kali. Bagus nah. 5 kali A. 10. Okey. Yang kedua ini 4B. Maksudnya apa? 4 kali B. Okey, sekarang yang A ini kita gantikan dengan 2. Yang B ini kita gantikan dengan 3. Jadi yang ini 5A. 5A sama dengan 5 kali 2. Betul? Berapa? 10. 4B sama juga dengan 4 kali 3 berapa? 12. Boleh faham? Jadi 5A ni nilainya berapa? 5A nilainya berapa? 10. Dia jadi macam ni. 5A tambah 4B. 5A nilai dia berapa? 10. Tambah 4B nilai dia berapa? 10 tambah 12 berapa? 22. Ini nilai yang kita nak cari. Boleh faham? Gantikan saja nilai itu. Okey? Boleh? Okey. Ni contoh satu. Kita tengok contoh 2. Okey, jika B kuasa 2 tolak 4AC dengan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 4. Okay, macam mana kita nak selesaikan? B itu berapa nilai dia? 3. Sama dengan B kuasa 2 tolak 4AC. Gantikan B kuasa 2. B nilai berapa? 3 kuasa 2. Betul? Okay, boleh faham? Tolak 4 kali A berapa? 2 kali C berapa? Negatif 4. 3 kuasa 2 berapa? 6. 3 kuasa 2 6. Kan? 3 kuasa 2 6 kan? 3 kuasa 2 9. Tolak. Selesaikan dalam ni. 4 kali 2 8 kali 4 8 kali 4 4. Wah. 8 kali 4 32. Ini ada negatif? Negatif 32. Jadi negatif jumpa negatif 9 tambah 32 berapa? 288. 41.
Kali dengan tambah pun dah tak tahu. Ni contoh 2. Okey, last kali contoh 3. Contoh 3, kita ada 3A kuasa 2 tambah 1. A sama dengan 2. Okey, kita tengok yang dalam ni. Gantikan A ini dengan 2. Jadi dalam kurungan 3 kali 2 kuasa 2 tambah 1. 3 kali 2 berapa? 6 kuasa 2 tambah 1. 6 kuasa 2? 30. 6 tambah 1 berapa? 37. Macam tu lah cara dia. Boleh? Boleh?